Halo bos, selamat petang. Ha, Mr. Pang. Hari ni kita kedai ada tapak yang kereta ni. Tahun 2011. Lexus CT 200 Hybrid 1.8 auto. Harga cuma jual 32,800. Boleh nampak depan punya bumper banyak sporty. Lepas tu yang punya projector ada 2 biji. Daylight kat sini. Ini kira high spec. Okey. Lepas tu engine dalam macam ni. Dia hybrid lah. Pakai CVT ke apa? Tapi dia punya CVT memang tahan. Okey, ini coolant untuk dia punya hybrid punya. Tunjukkan dia punya hybrid punya. Ini coolant untuk dia punya tangki. Sebab dia ada dua. Okey. Lepas tu dia di house ini ada satu. Macam Sumer punya barang. Biasa pakai bar kan. Tapi dia pakai ini panggil body tamper. Ini untuk yang Toyota punya kereta ada saja. Kasih dia punya body roll stable. Dia tarik body punya. Depan ada, belakang pun ada. Nanti saya tunjukkan. Okey. Tayar dia depan tahun 2023 lah. Okey, masih bunga, masih okey lagi. Dalam macam ni. Okey, leather seat. Lepas tu memory seat pun ada. Memory seat. Electronic seat memang ada. Okey, mileage dia 126. Dia ada sport mode. Sport mode. Dengan eco mode. Lepas tu ini untuk dia punya control dia sini lah. Dia punya player. Macam mouse lah. Okey. Ini dulu ada lah. Sekarang sudah tak ada. Macam mouse ini enter. Sini manual. Sini display. Okey. Sebab ini zaman dulu banyak hot lah. Banyak hot. Okey, belakang macam ni. Pun leather juga. Tahun 2011 Tahun 2011. Lexus CT 200. Lexus CT 200. Harga jual 32,800. Body kit semua ada lah. Okey. Tadi itu body tamper kan. Sini. Nampak? Dia kat sana body dengan sini body. Tapi ya, boleh nampak aluminium lah. Ini semua aluminium. Satu barang satu harga lah. Sebab Lexus ini dulu memang banyak mahal kereta. Sekarang sudah murah. Lepas tu kereta ini import dari Jepun. Tahun 2011. CT 200 Hybrid 1.8. Harga jual 32,800. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan siapa tengah cari kereta macam ni, hatchback lepas tu sporty, bawa banyak sedap, cornering, dia banyak okey punya. Kita sini ada sebiji. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.